Hey guys, welcome back to my channel. So sekarang saya berada dekat Aeon Kinta Ipoh. Okay. So figura Boboiboy Gempa sudah masuk dan juga figura Boboiboy Halilintar. Nova ada, Blizzard pun ada. Wow, sangat cepat Dekat IOI Mall Puchong sangat slow. Saya tak sure kenapa. Ni kita ada barangan Tomica. Ini kita ada barangan Tomica lain. Situ ada Hot Wheels. Ada Beyblade tak? Saya tak sure lah guys. Sebab lain tempat lain dia punya ni. Kita dekat barangan Marvel. The Transformers. Ni. So ni bahagian Beyblade. Tu guys. Chris. Beyblade. Kita ada Samurai Caliber. Wow. Masih ada wujud lagi guys yang kat sini. Okay. Kita check apa lagi ada. Grip, kita ada grip Beyblade lama dulu ni. Okay, kita ada Health Chain set tu. Kita ada Ultraman Dyna tapi version jahat 3/8. Ui, Gaya Supreme. Wow. Woo, kita dah dapat guys. Okay. Kita ada Gaya Supreme tu, first time saya nampak. Cool. Kita ada banyak Gundam. Okay, masa kita tak banyak lah. So, kita dekat barang di tempat Molly Fantasy. Okay. Kita tengok ada apa lagi. Okay, kita keluar dekat sini. Kita tengok Molly Fantasy. Ada tak kat Pokemon dulu? Kalau kat Ion Mall lama dulu ada. Tidak ada. Tidak ada, tak apalah. So kita cari jalan keluar. Mana jalan keluar? Jalan keluar. Jangan ni. Saya pun tak sure. Ni first time kita sampai. So belah sana. So korang nanti ke lah video-video. Saya tak tahu. Tadi saya nampak macam ada popular tapi tak tahu tingkat berapa. Kita cari jalan keluar dulu. Sementara tunggu family saya baru nak parking kereta, nak masuk-masuk. Kita popular guys. Kita pergi mana? Hunting Card Boboiboy. Tak tahu lah dapat AR ke tak Saya dapat AR pun syukur lah. Tapi yang baru lah, bukan yang lama. Yang lama buat apa? Okey, sekejap. Kita dah keluar daripada pintu masuk tu. Sini popular jauh tak? Popular. Belah sana lagi satu. Terima kasih. Terima kasih. Okey, berdasarkan pertanyaan abang tadi, dia kata popular tak terus ni. Tu popular. Tu popular guys. Okey, tak tahu lah sini ada comic track ke apa. Kita jalan. Lepas tu saya ada nampak Mr. Toy tau. Adakah jual kad Boboiboy juga? Kita try pergi dua tempat Kalau bulan puasa saya tak boleh pergi dua tempat sekaligus. Saya kepenatan pergi dua tempat. Pesan saya. Dah lah tak boleh minum. Okey, dia kata popular belah kiri, belah kanan. Tempat dia saya tak boleh panik Kita ikut map ni. Kita popular kat sebelah sini. Kalau buat event Boboiboy pun bagus kan? Kita kena ingat kita keluar ikut mana, lalu ikut mana. Tu jauh lagi ke? Jauh lagi Jauh lagi. Dia macam ada belah-belah tingkat tak? Dia dekat, saya rasa macam dekat dengan TGV. Oi, first time kan saya sampai sini. Tu popular. Tak tahu lagi dapat AR ke tak. Saya rasa macam berhati pun dia. So naik tangga. Kalau korang tak tahu kat mana, korang ikutlah. Tu popular depan sana guys.
Popular. Alah, dia pun ni. Dia kena potong, dia kena pentas. So, ni kita ada misi DIY. Next. Ni kita dah masuk popular dah. Agak ada tak kat SR dan AR. Biasa popular dia akan letak dalam bekas kan. Okay. Oh, dia dekat dengan Daiso guys. Dekat dengan Daiso. Okay. Dia dekat dengan K-Box. Ya. So dia guys, kat boboiboy sudah masuk. Look at this. Pack champion rice Oh. Semua ni awak. Apa tu ada susun ikut kategori. Yalah, macam ni susah lah kita nak dapat. So ni semua barangan produk Monster. Okay. Ada campur-campur lah. Tu ni kat Blazing Frost, Heroes Unite dan pelbagai. Nak dapat AR pun susah lah Peluang kita dapat tu tipis. Tak tahu lah kalau ada. So dia letak kat sini sebelah kaunter. Ni cost strike sebab dia susun ikut kategori guys. Dia tak susun satu-satu. So peluang untuk dapat SR tu tipis. Tapi inilah dah masuk dah. Battle Crush, Papazola. Okay, tak apa. Saya pun tak mengharapkan apa sangat. Mungkin ada orang lain ambil sebelum saya ke apa. Ni Hot Wheel dia akan letak dalam ni. Bos, itu kat Champion Rice ada stok baru. Kat boboiboy Champion Rice belum ada. Terima kasih. Thank you. Okay, macam biasa guys. Macam biasa, setiap kali saya tanya, itulah jawapan dia. Kita buat kita macam popular ni, pergi tempat lain. Kita tak tahu lah kalau ada stok baru ke tak. Sebab saya ni malas nak jalan banyak. Kita try tengok. Tadi saya nampak ada Mr. Toys. Cuma saya tak sure Mr. Toys tu dekat area tempat saya masuk tadi ke ataupun dekat tempat lain. Video ni agak panjang guys. Kalau nak saya buat video vlog. Dia kata more shop. More shop terus ke apa? Saya pun tak sure. Dia dekat dengan Kinta Village. Macam apa? TGV. Saya rasa dekat tempat tadi ya. Ni Kidzania. Saya tak sure lah guys, dia dekat mana. Tadi saya nampak Mr. Toys. Tapi adakah Mr. Toys tu dia menjual kat boboiboy? Ya. Tak beli Mr. Toys Mr. DIY. Popular kita jumpa. Macam tak ada je guys. Mr. Toy mungkin dah tukar kot, tak tahulah. Fashion. Oh, ada Pizza Hut, ada Burger King semua tu. Kita dekat depan Gadget Hub Huawei tu lah. Mr. DIY tak tahulah. Atas nampak macam tak banyak sangat lah guys. Dia choice ada tapi kurang penatan. Jadi kita akan turun bawah tengok ada apa. Sebab atas kita dah merayau kan. So jom kita turun bawah tengok ada apa kat bawah. Tadi daripada depan saya nampak ada Mr. Toy.
Betul lah, Mr. Toy ni biasa dia duduk ujung-ujung kan. Hujung-hujung. Dia raya pun dapat tak banyak sangat. Bawah ni food court dan kedai-kedai yang tak dikenali. Betul lah, bapak. Mantap. Oh, ada Sushi King guys. Ada Sushi King, Richie's Factory, Sukiya dan macam-macam. Mana Mr. Toy? Saya tak nampak pun. Kalau buat event bobo-boy kat sini pun bagus. Tanya. Kat sini ada Mr. Toy. Mr. Toy tak ada sini. Oh, dah pindah eh? Sini memang tak ada Mr. Toy. Yang ada, Station 18 pun dah tutup dah. Oh, dah tutup dah. Sekarang dah Terima kasih. Oh, Station 14 pun dah tutup. Tapi, herannya saya nampak daripada luar guys. Mr. Toy. Ha? Jadi kita ada maskot patung gergasi. Okay, tak apa. Ni maybe bawah ni terhad lah. Dia terhad di mana korang nak cari permainan dekat Ion tadi lah. Bawah ni dia jual apa? Ini sedap lah. Saya suka Burger King sebab dia ada burger yang burger ni tahu je. Nama ni burger dia. Beef bacon, sedap guys. Tapi kedai dia dekat mana? Sana di Cheese Factory. Tadi macam nampak. Oh, Burger King depan tu. Kita pergi Burger King sekejap. Bungkus makan Dah tak apa, dah penat jalan ni. Ada Black Canyon, lain-lain. Tak ada. Serius lah. Dah, okay, bye-bye. Jumpa lagi.